James Gunn ada cakap, this is the best script yang pernah dia tengok. Seriously? Ni skrip terbaik? Apa benda ni? Supergirl adalah sebuah filem terbaru dan filem kedua dalam DC Universe. Diarahkan oleh bukan James Gunn tetapi Craig Gillespie, pengarah yang dah pernah bagi kita filem Cruella. Dan filem ni, ya Allah, apa yang kau dah buat? Saya mengharapkan yang sangat-sangat tinggi lah untuk DC Universe dan cerita Superman di bawah James Gunn ni lah. Kita dah nampak apa yang jadi dekat DC Extended Universe. Awal-awal diorang ada vision, tapi makin lama makin teruk, makin lama makin jahanam. So saya macam, oh okay, mungkin James Gunn akan buat adil lah kepada semua superhero dalam DC ni kan. Dia start dengan Superman. So saya macam, oh okay, I like Superman. Keluarlah Supergirl. Apa ni James Gunn? Saya rasa, tak tahu lah, ini mungkin bagi saya lah. Saya rasa ada orang letak subahan dekat DC tau. Kenapa saya cakap macam tu? Okay. Man of Steel, best. BVS, hancur. Joker, best. Joker Polyaduk, hancur. Aquaman, terbaik. Aquaman The Lost Kingdom, hancur. Baik, sebelum apa-apa, filem ni dia mengisahkan tentang Supergirl pergi adventure dengan seorang budak yang bernama Rutai. Diorang nak cari orang jahat yang telah mencederakan anjing diorang Krypto. So itulah basically premise filem ni lah. Apa yang saya suka dulu? Secara jujurnya saya suka action dia. Tak kira any action, dekat dalam bar ke, dekat angkasa ke, dekat final fight pun, best. Kita nampak yang apa Kryptonian ni boleh buat dekat orang-orang biasa ni ataupun alien-alien biasa ni. Dan saya paling suka adalah Heat Vision si Kara ni, lebih daripada Superman. Sebab saya rasa Heat Vision Kara ni dia lebih more to Cyclops punya Heat Blast tau. Bila dia tembak, macam tu berlubang mat besar. Yang kedua pula adalah dalam banyak watak. Yang paling saya suka, yang paling buatkan saya tidak mengantuk, yang paling menaikkan seri kalau dia tak ada memang jahanam filem ni, Lobo dimainkan oleh Jason Momoa. Saya rasa dia memang ditakdirkan lah untuk jadi Lobo. Sebab masa dia jadi Aquaman tu dia macam, kau nak jadi jahat ke kau nak jadi baik ni? Sebab fizikal kau, looks kau macam orang jahat tau. Tapi you are Aquaman. Tapi bila dia jadi Lobo ni, saya nampak dia jadi diri dia sendiri. Dengan naik motor besar tu kan, macam tu dia datang. Lepas tu dengan rokok sebesar alam tu, dia datang, apa benda ni? Lepas tu dia keluarkan dia punya sabit tu, dia baling, dia tarik orang. Style. Semua scene yang ada Lobo bagi saya is the best scene lah. I love Lobo. Saya sangat-sangat suka karakter Lobo tu. Dan itu je lah apa yang saya suka pasal filem ni. Sinematografi dia tak adalah hebat sangat, tak adalah wow sangat. Biasa-biasa je. Kita pergi kepada apa yang teruk, apa yang dah memang teruk lah. The first thing yang buat saya dengan filem ni, James Gunn ada cakap, this is the best script yang pernah dia tengok. Dan bila saya dah tengok filem ni, saya macam, seriously? Ni skrip terbaik? Apa benda ni? Ya, saya tahu kau adapt banyak daripada komik Supergirl Woman of Tomorrow tu. I know. Dan saya ada bacalah sedikit komik tu kan. Saya tak ada benda tu. Kawan saya ada, saya baca. Dan bila saya baca, saya suka dengan Supergirl yang mabuk, kaki mabuk. Dia bukanlah very heroic punya Supergirl macam Superman, tak. I like the comic version. Tapi ni, I don't know. Dia macam, kau menjahanamkan karakter Supergirl ni daripada boleh menjadi seorang yang cocky, seorang yang pelik, dia jadi annoying tau. Faham tak? The script, the plot yang kau bawa daripada awal sampai ke habis, ni termasuk sekali dengan benda kedua saya tak suka lah. Kalau tak ada watak si budak kecil Ruti tu, dia dah settle awal dah. Filem ni kalau 2 jam, dia dah boleh jadi setengah jam. Kalau dulu Superman kita nampak seorang figure yang sangat-sangat gelap. Tapi David Corenswet punya adalah the Superman that we needed, the symbol of hope. Supergirl ni jahanam. Saya boleh gabungkan 2 filem, iaitu Guardians of Galaxy punya style dan juga The Marvels. Kenapa saya cakap dua-dua filem ni? Guardians of Galaxy sebab dia memang main dekat angkasa lepas. Banyak alien. Lepas tu ada satu scene yang very reminiscent of Guardians of Galaxy Volume 3. Kenapa saya cakap The Marvels? Adalah daripada aspek feminism dia kuat sangat. Sangat kuat. Cara dia letakkan feminism tu memang betul-betul depan muka kau. In your face. Dia kalau subtle ke apa, jalan cerita dia cantik tapi a very subtle punya message, saya tak kisah. Tapi filem ni very dia bagi dekat muka kau tau. Kemudian apa yang saya sentuh balik dekat budak kecil tu, iaitu Ruti.
Bukan setakat dia lah, bukan setakat dia. Okey, kita sentuh satu-satu. Yang paling kecil, Rutai tu. Mat, annoying mat budak ni. Orang jahat dia. Cram. Dia tak menakutkan. Dia adalah basic, generic punya orang jahat yang aku rasa kalau Supergirl jentik ya, boom, boleh hancur dah. Tapi kau spend kan 2 jam macam tu, sangat tidak perlulah untuk orang jahat yang sebegini. Diorang ulang balik formula orang-orang jahat yang very forgettable. Dah rupa Mad Max lah. Kadang-kadang aku keliru. Aku tengok cerita Supergirl ke cerita Mad Max. Dan okey, kita sentuh pula the main cast. Yang paling utama yang kita nak tengok ni, Supergirl. Dia bukanlah tak bagus. Cuma, saya rasa dia bukanlah perfect candidate untuk main Supergirl. Dia tak ada muka Supergirl langsung. Dia muka orang yang dah tak ada kerja, tapi bila ditawarkan dia macam, okey, Millie Alcock. Saya harap besar bila dia muncul dekat ending scene filem Superman tu. Saya macam, akhirnya Supergirl ada dekat big screen. Ada solo filem dia. Sebelum ni dia hanyalah supporting character. Tapi sekarang kalau tak ada filem ni pun saya rasa tak ada masalah pun. Sebab dia tak ada connect apa pun dalam universe ni. Dia punya solo adventure hanyalah itu. Dan okay, the CGI. Awal-awal tu saya macam okay, cantik CGI yang kau buat di pengakhiran filem. My god, green screen dia terlampau nampak. Dan disebabkan itulah saya bagi filem ni sebanyak 5/10 bintang. Dan kalau saya nak rankingkan pelakon-pelakon yang telah memainkan watak Supergirl ni, top 3 lah. Sebab ya kalau yang dulu punya Supergirl tu saya tak tengok langsung filem diorang, so saya tak tahu. Nombor 3 saya nak bagi yang ni lah, Millie Alcock. Nombor kedua, Sasha Calle. I like the version of Supergirl yang dia ada. Dia always moody, always garang. Dia macam tak melawak sangat tau. Very dark punya Supergirl. Tapi tidaklah sehebat, tidaklah secantik seperti nombor 1 iaitu Melissa Benoist. TV series Supergirl ni. Oh, she's the best lah. Dia ada kelakar dia ada mannerism dia. Senyuman dia pun manis. Dan interaction antara Melissa Benoist Supergirl ni dan juga Grant Gustin The Flash tu sangat-sangat cocok. Saya tak tahu kenapa Barry Allen pergi ke Iris. So, itulah saya punya review dan tanggapan untuk filem Supergirl 2026. Adakah berbaloi untuk korang tengok filem dalam IMAX? Saya rasa better korang tunggu cerita Spider-Man lah. Tapi kalau korang nak juga tengok cerita Supergirl ni, boleh. Tapi beli tiket pada hari Rabu pagi, murah sikit. Kalau korang dah tengok filem Supergirl ni, cuba korang komen kat bawah apa pandangan korang, apa pendapat korang, apa review korang, berapa rating korang. Dan apa pun guys, jadilah penonton yang setia. Terima kasih.